Bila cakap tentang bab jodoh ni, kadang tu kita duk fikir cari yang jauh-jauh je. Padahal jodoh yang terbaik kita ni ada dekat dalam daerah kita je. Mungkin sama negeri, sama daerah, entah satu kampung je ataupun satu taman perumahan je jodoh kita. Apa kelebihan kalau berkahwin dengan orang dekat ni? Jom kita kongsikan. Yang pertama sekali, mudah nak jumpa dan juga mudah nak kenal hati budi. Tak perlu nak ada cuti panjang, tak perlu cuti hujung minggu pun untuk jumpa. Yang kedua, keluarga kedua-dua belah pihak ni senang nak kenal, senang nak bagi restu. Bila jarak dekat, hubungan pun lebih mesra. Sebab apa? Lebih kerap berjumpa, insya-Allah lebih mesra hubungan antara kedua belah pihak. Yang ketiga, kos perkahwinan boleh jadi lebih jimat berbanding dengan yang kahwin dengan orang yang jauh ni. Dari segi logistik, tak perlu fikir tentang logistik yang besar-besaran. Banyak jimat kos kat situ, betul tak? Ataupun mungkin dalam satu daerah kecil, boleh buat kenduri yang sama saja. Satu kenduri dekat dewan je. Rangkum semua, ajak ahli keluarga kedua belah pihak, settle satu majlis je. Yang keempat pula, senang nak urus masa depan. Ialah nak bina rumah, nak bina kerjaya. Urus anak pun senang sebab itu adalah kawasan kita. Kita dah tahu dah serba-serbi dekat sekitar tempat tu. Yang kelima, dekat dengan mak ayah. Ini paling mak ayah suka lah, betul tak? Dia bukan tak suka anak dia pergi kerja, cari rezeki kat tempat lain, tapi dia lebih suka kalau anak-anak dia ada sekitar dia. Lebih mudah lah apabila memerlukan anak tu disebabkan masalah kesihatan ke, dan juga bila nak ada apa-apa je senang lah bila ada anak dekat dengan dia. So, jodoh tak perlu cari jauh-jauh pun, dekat pun okey je. Asalkan kita boleh bina bahagia dengan pasangan yang kita pilih tu. Kadang-kadang yang paling dekat itulah yang paling padan, betul tak? So, jangan pandang sebelah mata dengan orang sekeliling kita. Mungkin dekat sekeliling anda sekarang ni adalah calon jodoh anda. Sentiasa pamerkan sikap yang baik, akhlak yang baik, usaha, doa dan juga buka hati. Siapa tahu cinta halal anda ada dekat satu taman perumahan dengan anda je. Cuma belum terserempak lagi.